Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syafiqah daripada Wartawan Intan Channel. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan pertandingan kawat kaki peringkat sekolah SMK Seri Intan. Untuk liputan yang seterusnya, saya akan serahkan kepada kru Intan Channel yang lain. Terima kasih. Okey cikgu, boleh perkenalkan diri? Saya adalah penyelaras Kadet Bomber PPD Macang dan saya juga di antara jurulatih pusatku negeri. Terima kasih. Bagaimanakah prestasi pelajar dalam kawat secara keseluruhan? Apa-apa yang dipersembahkan dalam pertandingan hari ini adalah hasil daripada latihan yang saya dan jurulatih pembantu yang lain berikan menjadi ketua kepada unit masing-masing. Jadi itulah cara lebih kurangnya. Terima kasih cikgu. Okey, boleh perkenalkan diri awak? Nama saya Nuribati Syafrinti Arif dari kelas 2 Amanah. Apakah perasaan awak lepas masuk pertandingan kawat kaki pada tahun ini? Masa mula-mula tu saya rasa sedikit menyesal sebab saya tak pernah masuk kawat kaki pun sebelum ni. Sekolah rendah ke sekolah menengah pun tak pernah. Ni first lah. And then bila lama kelamaan saya rasa best lah. Apa objektif yang awak dapat masuk? Saya rasa saya dapat
ilmu pengetahuan tentang kawat kaki dan ia sangat menyeronokkan. Terima kasih. Yang saja liputan kami pada hari ini. Semoga berjumpa di lain hari. Bye.